1 kilo emas harganya hanya RM130,000 15 tahun yang lepas. Waktu tu harga emas sekitar RM130 untuk 1 gram. Hari ini 1 kilo emas yang sama dah bernilai sekitar RM534,000. Hanya dalam masa 15 tahun harga emas ni naik lebih pada 300% ataupun secara purata 20% setahun. Apa yang kita boleh simpulkan daripada kenaikan harga gold bar 1 kilo ni? Okey, yang pertama, gold bar 1 kilo ni masih kekal sebagai gold bar 1 kilo walaupun simpan selama 15 tahun. Tapi nilai RM130,000 15 tahun yang lepas dah tak sama. Dengan RM130,000 sekarang ni, kita hanya mampu beli 240 gram emas sahaja. Yang kedua, nilai simpanan emas naik lebih 3 kali ganda sejak 15 tahun yang lepas. Ini bermakna nilai mata wang kita juga dah jatuh 3 kali ganda kerana kehilangan kuasa beli. Ambil pengajaran dan tukarkan sebahagian pada simpanan kita dalam bentuk emas untuk melindungi simpanan supaya tidak dimakan oleh inflasi. Bagi yang ingin mengalihkan sebagai simpanan dan bekukan dalam bentuk emas, boleh tutup video Fizah di pin ataupun klik kat link bio untuk bisa bantu sebaiknya.